Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton video di channel YouTube Kepala Sepatu. Okey, saya Falik. Anda semua boleh ikuti IG personal saya iaitu Falik Mustafa. Okey, hari ni kita nak review sepasang kasut Nike yang agak sikit retro, iaitu Air Max Plus Hyper Blue. Sebelum kita review lebih lanjut mengenai kasut Air Max Plus ni, saya ingin berkongsi sedikit fakta-fakta menarik mengenai kasut ni. Air Max Plus juga dikenali dengan nama-nama lain seperti Air Max Tune 1 ataupun sekadar TN. Okey, kasut ni pertama kali dirilis pada tahun 1998 oleh seorang pereka baru dan muda pada ketika itu yang bernama Sean McDowell. Pada ketika itu Foot Locker dan Nike bekerjasama dalam satu projek yang dikenali sebagai Sky Soul Project. Sebelum itu Foot Locker juga telah menolak berbelas proposal daripada Nike. Untuk rekaan kasut Air Max Plus ni, Sean McDowell dia dapat inspirasi daripada sunset di pantai Florida. Antara inspirasinya adalah pokok palma dan juga ekor ikan paus. Mereka juga menghadapi cabaran untuk mencetak ataupun print gradient di atas upper kasut ni, sehingga terpaksa terbang sendiri ke kilang-kilang di Asia. Kasut Air Max Plus ini juga mempunyai pengikut dan followernya tersendiri. Contohnya di Eropah, UK ataupun London, golongan remaja yang juga dikenali sebagai rockman, mereka amat sinonim dengan kasut Air Max ataupun Air Max Plus. Mereka ini cenderung dengan muzik rap, grime ataupun UK drill. Lain pula di Australia, golongan yang dikenali sebagai Asia Lads, mereka juga amat gemar menggunakan Air Max Plus. Okey, pertama sekali kita mula dengan kotak kasut. Untuk kali ini dia datang dengan kotak kasut Nike biasa yang berwarna coklat, merah dan hitam, dan pada tagnya tertulis Nike Air Max Plus OG, official colorway black, canvas, sky blue. So untuk kotak ni tak ada apa-apa yang special. Ramai juga orang yang suka untuk kotak pada tahun 2018, anniversary ke 25 tahun kasut Air Max Plus. Dia datang dengan special box, dan kita pergi ke kasut ini sendiri. Pada tapaknya yang berwarna kuning ni digelar sebagai Tune Air. So seperti biasa, untuk kasut Air Max, pada midsole-nya akan nampak air unit. Seterusnya pada belakang terdapat logo kecil TN, dan upper menggunakan material mesh yang berwarna gradient biru pekat daripada belakang hingga ke cerah bahagian depan. Dan bahagian depan kasut terdapat toe guard plastik yang berwarna luxina. Pada bahagian tang sehingga toe bob yang bertanda tolak ni, Nike menggunakan material 3M. Untuk saya lebih suka pada keluaran yang sebelum ni, datang dengan leg tip yang berwarna kuning. So yang keluaran kali ni dia datang dengan leg tip biasalah. Selain daripada tu, kasut ni pada pendapat saya sendiri dia sangat-sangat selesa. Dan saiz saya ambil 7.5 UK. So untuk ukuran saiz biasanya kalau kata untuk Air Force One saya pakai 7 UK. Selain daripada colorway Hyper Blue ni, Air Max Plus juga ada dua lagi OG colorway, iaitu Sunset dan juga Voltage Purple. So untuk Voltage Purple saya tak ada. Saya ada collection lain seperti colorway yang hitam putih, dan satu lagi colorway quad red. So yang ni agak kasut agak lama dah.
Untuk video kali ini saya banyak rujuk pada buku Sneaker Freaker kolaborasi dengan Foot Locker. Dan pada anggaran saya, colorway untuk Air Max Plus ni dah ada sangat-sangat banyak, mungkin beratus. Antara colorway yang saya suka dan belum ada, antaranya kolaborasi Air Max Plus dengan Supreme, kemudian dengan Pata, colorway Barcelona, dan juga colorway PSG. Untuk yang suka pada video ni boleh like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.